Okay gang, hari ni saya nak review satu lagi kad klasik yang saya ada. Yang ni sebenarnya saya ada beli daripada tahun 90-an lagi kad ni. Tak saya dalam tahun 96 macam tu saya ada beli kad ni. Memang main dengan adik dengan saudara mara lah. Lepas tu hilang, lepas tu saya dapat beli balik. Okay, kalau perasan dulu masa saya beli kad ni, wah hebat lah. Tapi saya rasa pelik. Sebab lukisan dia ni nak kata macam dalam game tapi macam beza sikit. Okay, lepas tu saya dapat info rupa-rupanya kan rasanya ini adalah lukisan yang dilukis oleh Hui King Sung, yang mana dia ni sangat popular hasilkan komik Juara Wira, dan juga dia banyak sangat terinspirasi daripada komik Street Fighter. Cuma masa tu dia tak dapat hak cipta. Last kali dia tukarlah nama Street Fighter tu kepada nama tajuk yang berbeza. Sampailah Street Fighter 3 dia dapat hak cipta daripada Capcom, memang dapat guna perkataan Street Fighter lah. Jadi dia dulu mungkin dia beri nama Super Fighter dan sebagainya. Ni info yang saya dapat tahu lah. Saya rasa gambar ni dilukis oleh Hui King Sung. Dan syarikat buat kad ni iaitu Top Cards. Di mana Top Cards ni adalah syarikat paling popular sekali buat kad permainan untuk kanak-kanak kat Malaysia. Ambil poster tu ataupun lukisan tu jadikan sebagai cover dia lah. Okay, how to play ni, cara bermain. Cara bermain dia macam biasa je. Jom kita lihat isi dalam dia. Okey, saya nak buka isi dalam dia. Okey, lukisan dalam nak kata sama macam game taklah sama sangat, tapi sebab dia dilukis oleh pelukis ni, rasanya ni pelukis tempatan mungkin. Okey, ni Kane, usia 21 tahun, tinggi 176, berat 76 kg, tapi selalunya orang main ikut power dia 800,000. Ini Kane, ni Sagat. Sagat ni kalau kita main game, dia ni watak yang susah lah. Suka dia buat Tiger uppercut. Dalshim, guru sebenar. Dalshim ni umur 29 je. Dalshim ni ilmu yoga, berasal daripada India. Kalau Sagat daripada Thailand. Chundi, Chundi ni agak cun sikit gambar dia. Nama pun Chundi, tapi power rendah sangat, 15,000 je. Dia berasal daripada China. Okey, Blanca. Okey, kelakar pula gambar kad ni. Okey, Blanca Seri Mana daripada Brazil. Power dia 13,000 je dekat kad top kad ni. Vega 11,000. Okey, Seri Madong Vega ni, dia ni adalah seorang ahli metador, yang mana yang laga lembu tu, dan watak dia suka pakai topeng. Vega. Honda ni badan power, seorang ahli gusti sumo Jepun. Berat badan dia 137 kg. Okey, berat ke ah. Tinggi dia pun 1.85. Zangief. Ni berasal daripada USSR, Kesatuan Soviet. Okey, bertinggi dia 115 kg. Sorry, 115 setelah 115 kg. Dia punya berat ya tadi, manakala tinggi dia 2.21 cm. Umur dia 33. Bison ni daripada Thailand. Okay, ketua kepada Shadow Law, organisasi jahat yang jahat tu. Berat dia 80 kg, tinggi 1.82. Ryu, okay, ni watak hero bagi cerita dan game Street Fighters. Sedia maklum, dia mempunyai kuasa mengeluarkan aura Hadouken. Dulu masa main game kita akan selalu dengar Abugit, tapi bukanlah dia sebut Abugit. Guil, sedia maklum, watak yang sangat sinonim dengan rambut terpacak ala-ala penyapu ni. Berasal daripada Amerika dengan tatu bendera Amerika dekat tangan dia. Berusia 25 tahun, 1.82 cm tinggi, berat 85. Okey, Ken, satu lagi Ken tapi bentuk beza sikit. Sagat, sedia maklum ni adalah Raja Tomoe Siam. Ryu, alamak, gaya sepak dia lain macam pula. Sekali lagi Kane. Bison, ni Bison, ketua kepada Shadow Law. Kalau dekat Jepun, Bison ni dia bukan nama Bison ni, nama dia adalah Balrog. Bison dengan Balrog. Tengok dia ada buat typo Balgo tulis. Okey, sebenarnya Balrog. Okey, sebab dia ada sebenarnya Bison ni nama asal kepada Balrog, tapi sebab ada hak cipta, M. Bison ni macam Mike Tyson. Jadi sebab dia inspirasikan Mike Tyson ni, ataupun Balrog ni sebenarnya adalah ambil inspirasi daripada Mike Tyson. Jadi ditukar M. Bison.
Jadi tak nak kena sue ataupun berkaitan dengan kes undang-undang. Dekat pasaran Eropah dia tukar Bison. Jadi Bison yang sepatutnya dekat M. Bison dia tukar kepada Barok, Barok tukar kepada M. Bison. Itulah, harap faham lah saya cerita. Okay, Vega, gambar yang berbeza. Dalshim, watak yoga yang kurus ni. E-Honda, yang ni power badan dia. Okay, Blanca ada kuasa karen. Dalshim lagi. Chundi, ni gaya nampak cantik Chundi ni. Sagat ada parut. Parut ni dikenakan akibat daripada serangan uppercut daripada Ryu mengalahkan Raja Tomo Siam. Guil. Okay, ada Chundi lagi. Ada Zangief. Ada Barok. 59,000. Saya suka Barok. Kalau saya main game, saya suka guna Barok sebab dia punya gaya tinju dia kuat. Dia punya serangan dia kuat. Malah dia ada, kalau dekat-dekat dia boleh bagi headbutt kepada musuh dia. Blanca lagi, Vega lagi, E-Honda lagi, Barok lagi. Dia memang salah eja 400,000. Power betul kuasa dia. Zangief 600,000. Bison 500,000. Ryu 900,000. Rasanya ni paling tinggi lah. Mancung betul hidung Ryu, tak seperti orang Jepun. Dan juga Guile. Okay gang, itu saja. Ada bagi banyak lagi kad klasik yang saya nak tunjuk nanti. Ada masa saya tunjuk lagi. Terima kasih, bye.